Kau sampai sini pekaran pun tak ada dia weh. Apalah tangkai kau pakai ni? Dia dari mana ya? Dia dari Kelantan. Oh, ini daripada Kelantan. Wanita ini pernah dilanggar oleh kereta 6 bulan lepas dan terlantar di HKL selama 3 bulan. Disebabkan tidak dituntut oleh keluarga, maka Samsiah dihantar ke rumah kebajikan swasta Christina Home Care di Petaling Jaya. Wanita ini terpaksa berpindahkan ke rumah kebajikan percuma di Jitra Kedah memandangkan tidak mendapat pembiayaan daripada mana-mana pihak. Okey. Ini satu lagi geng-geng orang baik ni. Yang sanggup jaga orang-orang macam ni tau. Bukan senang tau. Perempuan ni dijaga oleh Jenny Christina Home Care dah beberapa bulan secara percuma lah. Abang nak ucap terima kasih banyak. Okey, abang pergi dulu Okey, Joshua. Beres. Dari Petaling Jaya, abang menuju ke Jitra Kedah. Perjalanan dari Petaling Jaya menuju ke Kampung Lahar Jitra Kedah lebih kurang 500 km. Belum pun sampai ke Jitra Kedah, meter minyak abang pun menunjukkan lik dah color kuning. So abang masuk ke R&R Gurun dulu untuk isi minyak. Setelah 6,5 jam dalam perjalanan, abang dah pun sampai ke jalan kampung menuju ke rumah warga tua pewaris Langkah Suka. Dadah, abang dah pun sampai ke rumah warga tua yang memberikan perkhidmatan percuma ini. Terima kasih Abang Haji. Sejuk tengah beriman. Hai, sejuk kena aircon ni. Sejuk kena aircon. Ni ada kat dalam ni. Sesampai sahaja abang di sini, abang disambut oleh pemilik tempat ini, Abang Haji Azmi. Kak sihat kak? Kak nama apa? Lia. Kak Lia. Kak Lesta kat sini. Kena ke belakang. Kau berat sangat kau ni. Kau ni berat dosa ke apa? Kau berat dosa ke berat pahala ni? Aku harap berat pahala lah. Mak sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Nanti kena ajar Lia solat nanti. Kalau duduk kat sana payah sikit lah. Sebab tempat yang jaga tu Kristian. Solat tak solat dia peduli apa. Karan tak ada? Sikit. Kau sampai sini pekaran pun tak ada dia weh. Apalah tangkai kau pakai ni? Tolak pun tolak. Tolak je pruk. Dia akan masuk tu. Ambil barang dia pun. Itu ke barang dia? Ambil dokumen kat celah tu. Samsiah tanya abang tadi sini ada makan tak? Kat sini makan 5 kali sehari. Jangan risau. Tak makan sayur dah. Sana kan tempat vegetarian. Tahu vegetarian kan? Tempat orang makan sayur. Sini tak ada. Ada ayam, ada ikan. Boleh lah. Selesa duduk sini. Okey. Solat pun senang kan? Tak ada orang mengajar, betul tak? Kalau tak solat, tibai bagi. Tak nak solat, tibai bagi. Engkau tu, Pul. Tak solat, mak tibai bagi. Satu malam abang bermalam di Jitra Kedah. Siang hari besoknya abang sekali lagi melawat ke rumah warga tua milik Abang Mi. Betul-betul tepi kubur. Baru ingat mati. Kan? Sihat tengah hari ni Tak menyapu ni? Menyapu. Tak payahlah menyapu. Nombor dah banyak 94 tahun tak menyapu dah. Tengok semua. Tak ada tengok semua. Mak dengar elok lagi Elok lagi. Mata okey ya. 94. Abang nak tanya, Samsiah ada mak ayah ada lagi ke dekat Kelantan? Adik-beradik? Dia cakap kalau selagi kau tak baik, selagi kau tak nak ambil je. Dia kata selagi kaki tak baik, dia tak akan ambil. Kau pernah kahwin tak? Dah tak ada bercerai. Anak ada? Ada satu dia. Kat mana? Aku ni Kelantan. Laki orang mana? Laki KL. Laki orang KL. Kau bercerai tahun bila? Tahun 1998. Lama dah. Kau pernah duduk bergelandangan kat KL kan? Pernah sekejap je. Sebab tak abang biasa nampak kau ni. Inilah mak-mak di sini yang dijaga dengan penuh kasih sayang oleh Abang Haji Azmi, isterinya dan juga Kak Lia yang bertindak sebagai tukang masak di rumah warga tua pewaris.
Sumbangan kalian ke rumah warga tua ini amat-amat dialukan dan amat abai hargai.